Bayang sikit. Ha. Budin! Ya tadi. Kau dah ambil ke? Macam bahaya ni. Tadi ni. Kami perlukan ekor keselamatan sikit. Ekor kami Syahid pun. Dah berapa lama? Baru lagi. Cuba kau try cek lagi dia. Dah mati lah. Apa lah hilang aku punya sarung Hai tangan. guys, yang bermaksud yang protection guys. So kali ni kita nak buang something. Okay guys, so kita akan buang seekor kucing yang mati ni. Entahlah. Kalau ikutkan kan waktu tidur saya tiba-tiba dipanggil Kau forward balik bertugas. ekor. Kami perlukan rehat. Isi. Hai Syahmi. Okay guys, so macam biasa. Gambar dia perempuan. Apa gambar dak? perempuan. Itu orang yang luka-luka ke ni? Tak tahu lah. Gambar perempuan ni dia macam gambar orang-orang. Tapi dah mati dah pun. tu. Sebab dia dia warna kelabu. Oh bangkai. Bangkai betul. Wah, ni baru terasa sikit. Bau dia. Ni lah. Dah bangkai dah. Ni berak. Ni mati sah. Apa ni? Kenapa tak bagi tahu dah bangkai? Patut aku pakai mask tadi. Buat gapo? Okey, ada kucing mati. Ada kucing mati. So nak buang. Kau rasa kan better buang ke tanam? Nak buang kat mana kan? Tong sampah kat mana? Belakang depan Tong sampah lah. Kat tong sampah besar tu. Ada kan belakang parcel. Hai guys, baru follow guys. So kita nak buang kucing. Bukanlah buang, tapi sebab dia dah mati dah bau bangkai. Ha. So ini adalah proses dia. So proses ni Sampai sini man dia punya terasa. Ketik-ketik layar sikit guys. okay, bulan lepas ular sawah mati. Mana ular sawah tu boleh mati? Tak tahu lah. Weh, bunga. Kau. Nah. Okay guys, kita akan buang. Tunjuk dia. Ni bijah. Lock ke tu? Of course live. Live kot. Betul tak Syah? Kan Syah? Nah. Ya, aku baru mau pakai sarung tangan plastik. Oh ya. Jangan buka. Kucing mana? Yang baru masuk ketik-ketik layar sikit. Yang kucing yang accident tu. Accident dia terbang sini ke? Lain kali bau. Ya hidung dia rosak tu. Oh. Asal kau buat macam tu? Tak adalah aku biar dia begitu. Right. Perlukan pertolongan kah? Medik. Kebajikan. Ya. Tapi selamatkan. Mana dah aku? Alah. Ya Allah, kenapa hang live dinding tu? Oi. Wan. Angkatlah. Hello, ada orang call ke? Tak payahlah tunjuk. Baiklah tunjuk. Tak baiknya guys. Ni budak ni. Sekarang kami tengah healing tepi jalan. Tengah kira parameter kelajuan kereta. Jom Awan. Kamu tengoklah. Wah, macam tu. Jatuh tu nak. Kalau kereta laju bagi tahu tau. Bang, rapas lagi ke bang? Allahu Akbar Allah. Aku boleh masuk ke ganda ni? Kenapa dia buat sebelah tinggi sebelah rendah mat? Macam mana aku mau tunduk? Dah keras dah member ni. Tak baik lah. Apa yang tak baik? Dah ini je cara dia. Aduh. Apa yang tak baik? Okay, kita akan bagi data korban. Ikut dia. Betul terasa sampai ke sini. Dia dari bila lagi ni mati? Kau ingat? Kontak tiba-tiba putus kan? Flip kamera tunjuk aku lah.
Kapal mana mau buang? Diam. Ni aku apa ni? Aku media ke? Aku media ke apa ni? Suruh dia screenshot tau. Weh, screenshot. Dah screenshot share dekat ini. Kami memasukkan dalam inisiatif. Nak buang mana tu? Tak, itulah perlu kot. Tak perlu kot. Ni seki tau. Mana Ben? Ah, tidak ada gerak. Apa dia? Mana ada cangkulnya? Tak, kalau nak tanam kat mana? Ha. Ambil lah 1, 2, 3, 6. Tadi mengutip. Dah tanam ke buang? Tadi mengutip. Dah tanam ke buang? Tanam ke buang? Pilih 3. Tanam. Oi, nak tanam ke buang? Nak. Tak tahu tu. Nak. Tak tahu tu. Aku tak kena. Aku ni kiri kan? Kiri kanan pun. Cari tong sampah. Tu lah. Tadi cakap kat Pasir 5. Aduh. Tadi cakap tong sampah kat Pasir 5. Benda jauh sangat ni. Dia mesti ikut. Nak patah balik lah. Kita baiknya ada cangkul. Kita burunya. Cangkul ke nak buang? Tu. Cangkul lah. Dekat masjid. Tu nampak kawan dia mai. Hei, kau jangan makan. Hei, kau jangan makan. Kau tu. Kita mau cangkul mana? Mana? Jangan kamu sorongnya. Tu bau dia sedap ni. Cangkul mana? Dia rasmi ni. Rasmi. Boleh ke kat situ? Aku betul-betul tak tahu lah. Ijaz baca tangki ni.
Talqin pula. Ini kirakan kapan tu orang? Aku tak ada bakat ni lagi. 6 kaki ke tu? 6 kaki ke tu? 7 kaki. Aku ada bakat menepun. Apa yang keras sangatnya? Masya Allah. Okay, pindah tunjuk. Ijaz nak buat. Ini berapa kaki bulan? Jangan macam-macam dengan aku lah. Ya Allah. Baru 1 kaki, kita cukup 7 kaki. Weh, datang apa ni? Aku tak pernah datang sini. Kau first time masuk kuis kau kan? Kami bukan tengah bertani tau. Bercucuk tanah tak? Kan? Cukup lah ni. Tak. Kena dalam sikit lagi. Betul tak lah tu? Dalam sikit lagi. Betul tak lah tu? Silakan meja. Kenapa kerupuk hilang? Kakak pokok tu dia berusi kehidupan. Dia menjadi ke bawah untuk cek kehidupan. Kalau kita potong boleh jadi ke masih? Ha? Macam ni pokok ni. Pokok tu akan dah mati dah. Apa sih? Ini dah cukup ke? Untuk seekor kucing yang dah mati aku cukup. Dah cukup ke? Mau try masukkan? Soal sekali dengan plastik tu. Kau nak unboxing ke? Kau tengah unboxing. Otak dengan buat sim. Hang buat. Takkan kot. Kau buat boleh kan? Ada dia beli tengok ni. Ini bukan kes pembunuhan tau. Ambil ter. Bau dia busuk. Kena gembur macam ni ke? Kita kan buat tanaman. Isha, kau dah beli air kan? Tak tu. Tadi aku tanya tak Sebelah ni ada. ada air. Puan sebelah ni ada air kan?
Batu nisan cepat. Boleh kat sini. Itu kediaman. Buat kerja. Inisiatif. Boleh lah letak dalam apa laporan bulanan. Kerjasama dengan teman. Descriptionnya apa? Menanam. Menanam. Merasmikan kematian seekor kucing. Mainkan dia hidup balik kan dia cari kita. Jangan. Aku nak cari. Aku dah balik Sabah time tu. Habis tu. Aku dah tuju balik. Dia tak tahu. Dia tak tahu benar. So dia tak akan fikir ini. Dia akan Kedah. Dah. Member boleh speed lah ni. Mainkan kau balik kan muncul kucing satu lagi. Dia dah mati tak. Macam lepas lah. Dia muncul balik. Kan dulu kucing tu mati sebab lompat dia kata. Oh, budak campak lah maksud. Budak campak? Campak apa sampai mati? Campak dari mana? Oh, ada ingat hari tu. Nampak Kucing. Kucing kat atas ke bawah. Siapa tu? Kenapa dia buat macam tu? Yang baling tu lah. Okay, sekian daripada kami. Tuan aku boleh. Bawa. Ada bawa. Buat tanah kan. sikit. Aku straight kena call time tidur. Wah, aku tadi dah sampai ni. Tiba-tiba ada ikon masuk meja aku. Aku tak sama. Mesti aku pakai ni. Okay, sekian daripada kami. Talkin. Tutuplah. Kita nak talkin. Talkin sikit. Macam mana nak tutup? Nak tutup ah? Tutup ah? Ada kata-kata terakhir? Kalau bagi. Berapa orang masuk? 2. Kau bagilah. Bagi kata-kata terakhir. Jangan aku, kau lah bagi. Tak nak. Aku dah tolak iring. Tak nak. Sekian daripada Pijat. Ni bukan dia punya joskop tau. Mel, dia punya batu nisan Mel. Dah. Aduh. Dia cakap keluar kucing satu ni. Ya, tu sudah lah. Dulu. Dah, letak balik. Nah, apa Ikuan buat tu? Bertani bakar